Teruskan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang pertama sekali, Datuk Speaker, saya mengucapkan terima kasih atas ruang dan peluang yang diberikan. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai ucapan dasar yang ada di sini, kan? Ucapan dasar ini menyentuh 12 perkara utama. Bermula daripada hala 7 pembangunan negeri, membangun industri dan memperkasa keusahawanan, hinggalah kepada mengukuhkan tadbir urus keuangan negeri. Dan ada beberapa perkara yang ingin saya tanya mengenai ucapan dasar ini, Yang Berhormat Speaker. Saya ingin merujuk kepada muka surat 7 senarai projek RMK 13 yang telah disenaraikan. Kalau boleh saya minta senarai projek itu dibentangkan di Dewan ini dan saya minta satu salinan bertulis mengenai senarai-senarai projek yang akan dilaksanakan. Keduanya, saya mohon kepada Yang Menteri Mafi perkara 12 dalam ucapan dasar ini, tolong perjelaskan kepada saya apa itu RAER, ya, dan juga konsep dapur. Dan perenggan 23 mengenai ucapan dasar ini ada menyebut soal BASS. Kita mohon penjelasan daripada Menteri bagaimana sistem ataupun konsep BAS ini berfungsi. Sebab sebentar tadi Sri Tanjung ada beritahu, BAS ini beroperasi di janah kuasa dia oleh diesel. Dan itu pada pandangan saya tidak sepatutnya berlaku begitu. Ada baiknya bateri ini dijana menggunakan solar dan kalau kuasa dia sudah selesai, barulah diesel datang kemudian. Seterusnya, Datuk Seri Speaker, mengenai perkara 27 dalam ucapan dasar ini, sistem kereta api moden yang dicadangkan daripada sampailah ke Sepanggar tu, itu bagus, satu cadangan yang bagus, tapi kalau boleh juga saya mencadangkan supaya sistem kereta api ini diperkenalkan di Sabah dan dikembangkan lagi. Ada cerita mengenai Trans Borneo punya railway, tapi mungkin ada baiknya kalau kita Sabah sendiri mempunyai Trans Sabah punya kereta api. Daripada Beaufort ke Kudat, Kudat ke Sendakan, Sendakan ke Tawau dan pusing balik. Keliling Sabah. Dan perkara 32 mengenai ucapan dasar ini mengenai Tibet. Saya tahu usaha kerajaan untuk memperkenalkan Tibet ini adalah satu usaha yang baik. Namun ada satu perkara lagi yang ingin saya tambah dan cadangkan dalam ucapan dasar ini supaya Tibet ini haruslah memasukkan kurikulum keusahawanan di mana pelajar-pelajar yang keluar daripada Tibet bersedia untuk membuka perniagaan mereka sendiri dan kerajaan boleh menyediakan inkubator ataupun modal mencukupi untuk mereka meneruskan karier mereka sebagai usahawan. Dengan adanya usaha ini, selain daripada mereka mencipta peluang pekerjaan kepada diri mereka sendiri, mereka juga boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada orang lain. Seterusnya, Yang Berhormat Speaker, mengenai perenggan 35 ucapan dasar ini, projek Pekanbaru, saya ingin bertanya, ada 4 Pekanbaru yang dicadangkan dalam ucapan dasar ini. Dan saya minta supaya besok nanti Menteri beritahu saya mengenai status projek Pekanbaru Tunku. Dan perkara 44 dalam ucapan dasar ini mengenai forest landscape restoration. Ya, saya tahu dan saya sedar negeri Sabah sedang berusaha untuk menempatkan diri dia sebagai negeri yang mempunyai rekod terbaik dalam TPA, ya, Total Protection Area, Protected Area. Namun ada beberapa insiden di mana usaha untuk forest restoration kita berhadapan dan ada konflik dengan masyarakat yang telah mendiami tempat tersebut. Bagi maksud tersebut, saya mencadangkan supaya kalaulah pun kita terpaksa memindahkan keluar penduduk yang telah mendiami kawasan hutan simpan tersebut atas alasan forest restoration, kita mesti ada satu package untuk membantu mereka supaya kehidupan mereka boleh kembali kepada biasa dan sedikit untuk meringankan beban. Sebab apa yang berlaku di Tunku, Yang Berhormat Speaker,
kelapa sawit yang sudah berusia 10 tahun, 5 ekar, 15 ekar, diracun, mati, dan akhirnya orang kampung sudah tidak ada hasilnya. Saya faham mungkin mereka telah melakukan satu kesilapan, naif, tidak tahu mengenai sempadan hutan simpan apa semua, tapi kita kena fikir bahawa mereka ini manusia yang perlu makan. Dan mengenai ekonomi biru, saya ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Perikanan, supaya kalau boleh dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini mengenai plan holistik mengenai ekonomi biru yang berkaitan dengan industri perikanan di negeri Sabah. Dan kalau boleh saya minta supaya pantai timur Sabah dimasukkan dalam pakej ini. Dan perenggan 50 dalam ucapan dasar ini, Datuk Seri Speaker, mengenai cukai jualan negeri. Cukai jualan negeri ini adalah satu peluang untuk kita menambah kantung kerajaan negeri. Tetapi kantung kerajaan negeri ini boleh ditambah dengan syarat kita bijak mencipta pendapatan itu. Sebab kita bercakap soal CJN ini, dia cuma boleh dibuat kalau kita ada produk keluaran yang akan kita kenakan cukai. Tapi kalau kita tidak ada produk, tidak ada cukai yang boleh dikenakan dan tidak ada kutipan yang akan dikutip. Jadi, bagi maksud untuk mencipta CJN ini, kerajaan juga harus mencipta sendiri produk yang harus dibuat. Sebagai contoh, downstream. Di sinilah pentingnya kenapa kerajaan harus go into downstream. Sebabnya dengan adanya produk pengeluaran baru yang akan dicipta, sama ada melalui pelaburan luar ataupun dalaman sendiri domestik, cukai jualan negeri akan boleh dikenakan dan dikutip. Datuk Seri Speaker, itu mengenai ucapan dasar. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai hak Sabah dalam hal pelantar benua dan juga MA 63. Dan akhirnya saya ingin menutup ucapan saya pada petang ini mengenai suara rakyat di kawasan saya yang saya wakili. Yang Berhormat Speaker, bila saya bangkit dan berdiri ini di Dewan Yang Mulia ini adalah dengan rasa tanggungjawab yang amat berat terhadap rakyat Sabah. Saya ingin membawa perhatian Dewan kepada satu siri tindakan perundangan yang telah merobek hak kedaulatan wilayah kita. Hak yang dijamin oleh Perjanjian Malaysia 1963, namun telah dipindahkan secara sistematik ke tangan persekutuan melalui manipulasi undang-undang sebelum dan selepas 1969. Pertama, Datuk Speaker, pengabaian prosedur perlembagaan melalui federalisasi undang-undang. Tuan Speaker, bibit pemusatan kuasa ini bermula seawal tahun 1965. Sebelum darurat 1969 dikuatkuasakan. Lebih 100 undang-undang peninggalan British yang kita panggil present law yang menjadi hak negeri telah difederaliskan melalui warta-warta di bawah Seksyen 74 Akta Malaysia. Tindakan ini sepatutnya mendapat perhatian Dewan Yang Mulia ini sebagaimana dinyatakan di bawah Seksyen 74 Subseksyen 3 Akta Malaysia. Namun, penambahbaikan klausa baru 74 Subseksyen 3A telah menimbulkan kekeliruan kepada apa yang dijanjikan dalam Perjanjian Malaysia. Dan ini kita tidak tahu. Kita semua di sini tidak tahu. Perkara ini jelas telah melanggar prosedur di bawah artikel 161E Perlembagaan Persekutuan yang menyebut secara eksplisit di dalam Perlembagaan Persekutuan artikel 159A bahawa bahagian 4 Akta Malaysia yang mana
punca kuasa tindakan kerajaan persekutuan pada tahun 1965 itu tertakluk kepada safeguard perlembagaan yang berasal daripada MA 63 tahun yang lalu. Ini yang telah berlaku. Perkara kedua, Yang Mohd Speaker, kalau ada perkara yang akan saya sebut di sini rasanya bahasa dia tidak sesuai, tolong tegur dan saya perbetulkan. Pengambilan hak melalui Ordinan Darurat 1969. Apabila darurat diisytiharkan pada tahun 1969 dan Parlimen dibubarkan, kerajaan menggunakan kuasa di bawah Artikel 150 Subsection 2 untuk mengeluarkan ordinan yang melumpuhkan kuasa Sabah. Melalui Ordinan No. 7 1969, sempadan laut wilayah ditetapkan pada 12 batu nautika. Malah pindaan perkataan island kepada islands secara spesifik melalui Perintah Umum 355 menunjukkan ketelitian mereka untuk menguasai setiap inci kawasan maritim kita melalui garis asas yang luas. Melalui Ordinan No. 10 1969, Akta Pelantar Benua 1966, Akta Lombong Petroleum 1966 telah diperluaskan ke Sabah. Seksyen 3 Subsection 2 Ordinan ini secara jelas memindahkan segala hak yang terakru kepada kerajaan negeri Sabah kepada kerajaan persekutuan. Dan ini yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jika benar Parlimen mempunyai kuasa mutlak menguatkuasakan undang-undang ini, kita tidak perlu menyaksikan penguasaan undang-undang persekutuan di Borneo melalui ordinan darurat yang tidak melalui persetujuan Dewan ini. Darurat apa yang berlaku pada tahun 1969 sepatutnya tidak ada kaitan langsung dengan apa yang berlaku di negeri Sabah. Akibatnya, undang-undang peninggalan British yang menggambarkan kita ada kuasa sendiri, antaranya adalah Petroleum Ordinance 1960, telah diisytiharkan terhenti berkuat kuasa bagi aktiviti pindaan sejak 1965 tanpa kita sedari. Datuk Seri Speaker, perkara ketiga, pengecilan wilayah melalui Ordinans 11, Perlembagaan Persekutuan. Perkara keempat dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan sekadar pindaan teknikal. Melalui Ordinan No. 11 1969 yang meminda Ordinan No. 7, mereka menetapkan jarak perairan wilayah kita hanya kepada 3 batu nautika bagi tujuan perlombongan dan tanah. Selebihnya diambil alih oleh kerajaan persekutuan. Lebih menyedihkan, Yang Berhormat Speaker, Artikel 150 telah dipindah sehingga tindakan darurat ini hampir mustahil untuk dicabar. Menjadikan Dewan Yang Mulia ini sekadar memerhati sahaja semasa hak kita diambil oleh mereka. Perkara keempat, dan sepatutnya menjadi perhatian kita sekarang, titik kebangkitan pasca pemansuhan darurat 2011. Pemansuhan darurat pada 2011 sepatutnya merupakan titik tolak untuk Sabah mengambil semula hak yang telah dijanjikan sejak 1963. Pengenalan Akta Laut Wilayah 2012 di Parlimen yang cuba menggantikan rejim lama ini tidak boleh hanya menjadi subjek akademik atau modal perbualan politik di forum-forum yang tiada berpenghujung. Dewan inilah forum yang paling tepat untuk membincangkan isu kedaulatan dan hak wilayah ini. Rakan-rakan sekalian, sebagai ahli legislatif yang dipanggil lawmaker, kita ni semua ni, yang dipanggil statesman, yang dipanggil
parliamentarian. Kita perlu cakna dengan rasa rakyat di bawah. Rakyat sebenarnya di sana mahukan Sabah mengikut jejak langkah seperti mana Sarawak telah mempertahankan hak negeri sebagaimana yang telah dijanjikan. Apa yang saya nyatakan ini, rakan-rakan semua, adalah untuk perhatian serius Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah hari ini. Mulakan penggulungan yang berhormat. Ya, rakyat sudah sedar bahawa petroleum dan kekayaan di pelantar benua kita adalah hak mutlak negeri ini. Hak mutlak negeri ini. Dan mesti dipertahankan. Saya menggesa agar semua tindakan di bawah ordinan darurat, Yang Berhormat Speaker, saya menggesa agar semua tindakan di bawah ordinan darurat yang membelakangi Perjanjian Malaysia 1963 ini dikaji semula dan apa yang sebenarnya hak kita perlu diperkasakan kembali. Yang Berhormat Speaker, itu adalah ucapan saya mengenai ucapan dasar dan juga Perjanjian Malaysia. Saya ingin bercakap sedikit mengenai suara rakyat di bawah, yang mana mereka tidak hadir dan tidak mungkin akan hadir ke sini, supaya mereka boleh menyampaikan hasrat mereka. Satu Speaker, boleh lagi kah? Kawan-kawan yang lain boleh lagi kah? Bagi saya. Penutup yang berhormat. Penutup ya. Saya baca saja, cepat. Sebagai wakil rakyat bagi kawasan Tunku, saya ingin menegaskan bahawa apa jua dasar dan perancangan yang kita bentangkan dalam Dewan yang mulia ini mesti akhirnya diukur pada satu perkara yang paling penting. Adakah rakyat benar-benar merasai manfaat ataupun tidak? Kita boleh menyusun pelbagai plan, mengumumkan pelbagai inisiatif, membentangkan angka yang cantik dan meyakinkan. Tetapi rakyat di luar sana tidak hidup dengan angka. Rakyat hidup dengan realiti kehidupan harian mereka. Dan realiti rakyat di kawasan seperti Tunku dan Lahadatu masih penuh dengan cabaran. Kos sara hidup semakin tinggi, peluang pekerjaan masih terhad, kemudahan asas masih belum memuaskan, dan ramai rakyat masih bergelut untuk meneruskan kehidupan dengan selesa. Persoalannya ialah, adakah pembangunan yang kita banggakan dan pengumuman hari ini benar-benar sampai kepada rakyat di bawah sana? Tuan Speaker, kita sering bercakap soal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Tetapi dalam masa yang sama, ramai keluarga masih hidup dalam tekanan. Pendapatan isi rumah di Tunku masih berada pada tahap yang rendah berbanding dengan kos kehidupan sebenar yang perlu ditanggung setiap bulan. Ini bermakna masih ramai keluarga bekerja keras setiap hari, tetapi pendapatan mereka masih belum cukup untuk menampung keperluan hidup. Jadi, walaupun ekonomi berkembang, rakyat belum tentu merasa kehidupan mereka bertambah baik. Dan ini harus kita akui. Di sinilah cabaran utama yang perlu kita akui, Yang Berhormat Speaker. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan oleh rakyat, bermakna pertumbuhan ekonomi itu belum benar-benar bermakna. Kita tidak boleh hanya berpuas hati dengan angka pertumbuhan jika rakyat masih hidup dalam kesempitan. Tuan Speaker, Lahadatu mempunyai potensi ekonomi yang besar. Kita mempunyai hasil perladangan, kita mempunyai kawasan industri, kita mempunyai hasil bumi dan kedudukan strategik. Namun persoalan yang dibangkitkan rakyat amat mudah. Bukan di Tunku saja, bukan di Lahadatu, di seluruh Sabah. Jika Sabah ini kaya dengan hasil, kenapa ramai rakyat masih hidup susah? Soalan ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tapi soalan ini menuntut kejujuran daripada kita semua. Kerana rakyat mahu melihat kekayaan Sabah ini diterjemahkan kepada kesejahteraan hidup mereka. Mereka mahu melihat pembangunan yang boleh dirasa
bukan sekadar diumumkan dalam bentuk pengucapan. Antara perkara yang paling membimbangkan saya, Tuan Speaker, ialah masa depan anak-anak cucu kita, anak-anak muda kita, belia kita, dari segi peluang pekerjaan untuk mereka. Ramai anak muda di Tunku, di Sabah, masih sukar mendapat pekerjaan yang stabil dan sesuai. Akibatnya, ramai yang terpaksa keluar ke tempat lain tanpa rela untuk mencari rezeki. Kita boleh cakap soal pelaburan dan pembangunan industri, tetapi jika anak tempatan masih tidak mendapat peluang, manfaat pembangunan itu belum benar-benar sampai kepada rakyat. Pembangunan yang baik, Datuk Seri Speaker, ialah pembangunan yang membuka peluang kepada rakyat untuk maju bersama. Jika tidak, maka jurang antara pembangunan kesejahteraan rakyat akan terus melebar. Selain itu, seperti mana yang disebutkan oleh rakan-rakan yang lain, isu kemudahan asas juga masih menjadi rungutan rakyat. Bukan di Tunku, bukan di Lahadatu, bukan di Sabah, bukan di Kunak, di seluruh Sabah. Di banyak kawasan, rakyat masih berhadapan dengan jalan yang rosak, bekalan air yang tidak stabil, gangguan elektrik, capaian internet yang lemah. Perkara ini mungkin bagi kita di sini kecil di dalam dewan ini, tetapi sangat besar kesannya kepada kehidupan rakyat. Jalan yang rosak menjejaskan pergerakan harian. Bekalan air yang terganggu menjejaskan keperluan keluarga. Internet yang lemah menjejaskan pendidikan anak-anak. Sebab itu saya ingin tegaskan, Yang Berhormat Speaker, bagi rakyat, pembangunan diukur bukan berapa banyak projek diumumkan, tetapi pada berapa banyak masalah yang dapat kita selesaikan. Itulah ukuran sebenar kejayaan yang dilihat oleh rakyat di bawah sana. Rakyat hari ini semakin matang. Mereka tidak lagi hanya mahu mendengar janji dan perancangan. Mereka mahu melihat hasil. Mereka mahu melihat perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka. Jika jalan masih rosak, Datuk Seri Speaker, rakyat akan merasakan kita semua di dalam dewan ini gagal. Jika air masih bermasalah, rakyat akan berkata di luar sana yang kita semua gagal. Jika anak muda masih menganggur, rakyat di bawah sana mengatakan kita semua di sini gagal. Bila saya cakap soal kita, termasuklah Datuk Speaker, termasuklah timbalan Speaker, termasuklah kawan di sana, termasuklah kawan di sini, termasuklah kaki tangan kalian. Kita gagal memberikan sesuatu kepada rakyat. Sebab itu, kita semua perlu menerima hakikat bahawa amanah rakyat bukan sekadar untuk mentadbir, tetapi untuk menyelesaikan masalah mereka. Oleh itu, Datuk Seri, Datuk Speaker, saya ingin mencadangkan beberapa perkara untuk perhatian kepada kita semua. Pertama sekali, kita perlu memberi keutamaan yang lebih serius kepada pembangunan infra asas di kawasan luar bandar, suburban dan juga urban. Jalan raya, bekalan elektrik, air, internet mesti menjadi fokus utama kerana inilah keperluan asas rakyat. Keduanya, kita perlu memastikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan diperluaskan melalui latihan kemahiran, keusahawanan, industri hiliran dan peluang pekerjaan yang benar-benar memberi manfaat kepada. Habiskan ayat-ayat yang terakhir, Yang Berhormat, sebab kita sudah stretch masa agak panjang. Terakhir, muka surat yang terakhir. Saya ingin menegaskan bahawa rakyat hari ini tidak meminta sesuatu yang luar biasa, Datuk Speaker. Rakyat tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya mahu kehidupan yang lebih baik daripada kemarin. Mereka mahu jalan yang selamat. Mereka mahu bekalan air yang stabil. Mereka mahu peluang pekerjaan untuk anak-anak mereka. Mereka mahu menikmati hasil pembangunan di kawasan sendiri. Itu saja. Dan selaku wakil rakyat, menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan
harapan itu dipenuhi. Kerana akhirnya kita harus ingat nih, rakyat tidak menilai kita berdasarkan ucapan kita. Rakyat menilai kita berdasarkan hasil kerja kita. Jika rakyat melihat perubahan, mereka akan terus memberi kepercayaan. Tetapi jika masalah yang sama terus berulang, maka kepercayaan itu akan terhakis. Sebab itu, saya ingin mengakhiri dengan satu peringatan kepada kita semua. Amanah rakyat hanya akan kekal apabila kita benar-benar membela rakyat. Jika kita gagal memberikan hasil, rakyat pasti akan menuntut perubahan. Dan jika itulah keputusan yang dibuat oleh rakyat, kita sudah tahu di mana pengakhirnya kita nanti selepas ini. Sebabnya, Datuk Seri Speaker, hari ini mungkin kita bergelar YB. Hari ini mungkin kita bergelar Datuk. Tapi akan tiba masanya nanti, apabila kita keluar daripada Dewan yang mulia ini, apabila kita sudah berhenti memegang apa-apa juga jawatan dan portfolio, kita hanyalah seorang rakyat biasa yang akan diingat oleh rakyat yang kita wakili. Alangkah baiknya kalau pada satu ketika nanti di akhir hayat dan hidup kita ini kita dipanggil. Apabila kita sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, si Polan bin si Polan, Allahu Akbar, kesian dia. Bagus baik itu YB. Dulu masa dia jadi YB, selesai masalah kami. Tetapi kalau kita tidak menjalankan kerja kita dengan baik, kita akan dimaki dan dihamun. Baguslah kau mati cepat. Dulu kau masa jadi YB, tidak ada juga kau buat apa-apa sama kami. Dan makin susah hidup kami. Sekian, terima kasih.